samudra kata, menelusuri makna menyingkap rahsia. Dalam helaian ada bicara, dalam tulisan ada suara. Buku bukan sekadar aksara, ia cermin jiwa pembuka minda. Hari ini kita raikan karya menghargai ilmu, membina wacana. Bismillah, kita mulakan bicara. Sayembara baca dan kongsi medan intelek bersuara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Adam Wafiuddin bin Sulfami dari SMK Tinggi Kelang. Pada hari ini saya akan kongsikan intipati sebuah buku yang menarik buat anda semua, terutamanya bagi mereka yang meminati bidang sejarah dan kesusasteraan Melayu. Buku ini berjudul Sajak-Sajak Sejarah Melayu. Buku ini telah diterbitkan pada tahun 2024 Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Pengarang bagi buku ini merupakan Muhammad Haji Saleh, iaitu sastrawan negara. Buku ini terdiri daripada 97 halaman sebanyak 34 cerita yang menarik yang merangkumi pengorbanan, pengalaman, sejarah dan banyak lagi turut diselitkan dalam buku ini. Selain itu, buku ini merupakan sebahagian daripada edisi karya Mala Segar, sastrawan negara yang menghimpunkan sajak-sajak yang berwibawa serta syarat makna dan penuh renungan nilai kecintaan tentang sejarah dan tamadun Melayu. Muhammad Haji Saleh merupakan seorang penyair, cendekiawan dan pemikir budaya yang prolific serta berjaya membawa pembaca menyusuri jejak langkah sejarah bangsa Melayu. Buku ini bukan sekadar dalam bentuk kronologi peristiwa, malah syarat makna dari segi getar rasa, bisikan warisan dan pancaran jati diri terpancar melalui bait-bait puisi yang digarap indah. Setiap sajak ibarat pintu yang membuka ruang kontemplasi, mengumpas identiti perjuangan, kebijaksanaan nenek moyang kita serta mengorak langkah mendepani liku-liku kehidupan. Sebagai noktah kepada segala hujah yang telah dikongsikan sebentar tadi, jelaslah bahawa sajak-sajak sejarah Melayu bukan sekadar antologi puisi semata-mata, tetapi cerminan kepada kekayaan sejarah dan keteguhan budaya bangsa Melayu. Sejajar dengan itu, saya amat berbesar hati mensyorkan buku ini kepada para pembaca yang meminati aspek kesusasteraan Melayu di samping mencintai bidang sejarah untuk menerokainya. Sekian, terima kasih.